Untuk pemilihan copy master atau copy trade, make sure kita kena pasti dahulu copy master atau copy trade yang kita nak join itu mai daripada mana. Kita tak tahu mai daripada hutan ke, mai daripada bendang ke. At least kita boleh tahu dia mai daripada mana dan cara dia trade tu macam mana, professional ke tak. Kalau boleh kita cari yang professional trader sebab kita nak buat copy trade ni secara long term, bukan yang short term. Okay. Ataupun kita boleh semak melalui dia punya track record. Make sure kalau nak check track record tu jangan ambil daily ataupun weekly. Make sure kalau nak check track record tu ambil monthly ataupun yearly. Oh my god. Yang tu yang lebih baik dan lebih bagus. Kalau hampa nak saya share lagi tentang copy trade, hampa jangan lupa follow dan share video saya. Okay? Ciao.